Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Safia. Dan saya Nur Afika. Kami wartawan TV PSS Zuzuno anda pada hari ini. Hari ini 15 Mei 2026 pada hari Jumaat. SMK Bandar Baru Pedas telah mengadakan kejohanan sukan olahraga tahunan ke-23 pada tahun 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama olahragawan bagi kejohanan sukan olahraga kali ke-23 pada tahun 2026. Baiklah, perkenalkan diri anda. Nama saya Amsyar Akil Aisyah bin Syahrul Rizal. Saya dari kelas 3 Arif. Baiklah, tanya atas pencapaian anda pada tahun ini. Apakah perasaan anda menjadi olahragawan harapan pada tahun ini? Saya berasa gembira dan bersyukur dengan pencapaian saya pada hari ini. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi sepanjang kejohanan ini? Cabaran terbesar saya ialah untuk kekal fokus dan memberikan yang terbaik semasa dalam pertandingan. Apakah harapan anda selepas ini? Saya berharap dapat berjaya dalam bidang sukan dan mengharumkan nama sekolah pada masa hadapan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, berakhirlah sudah hari kejohanan sukan olahraga kali ke-23 pada tahun 2026. Tahniah kepada semua pemenang dan peserta. Lebih penting, tahniah kepada semua warga SMK Bandar Baru Pedas kerana telah menjayakan sukan kali ini dengan penuh semangat kesukanan yang tinggi. Saya Nur Alia Safia Dan saya Nur Afika. telah melaporkan dari TV PSS Zuzuno pada hari ini. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.